Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tajuk khutbah bagi negeri Johor berkenaan tentang tajuk orang munafik. Munafik ni secara zahirnya kita nampak dia ni orang yang beriman lah, suka semayang, solat, apa semualah. Tapi hakikatnya dia ni orang yang suka berpura-pura menipu. Dia mengharapkan pujian lah. Baik, ada beberapa perkara yang kita boleh buat agar kita tak cenderung kepada sifat tersebut lah. Antaranya yang pertama, kata ulama, kita kena solat di awal waktu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Nabi kata siapa yang solat di awal waktu selama 40 hari secara berjamaah, dia mendapatkan takbiratul ula lah bersama-sama dengan imam ni selama 40 hari berjamaah, maka tercatat perlindungan, jaminan perlindungan kepada dia dua perkara. Yang pertama, perlindungan daripada neraka, dan yang kedua adalah perlindungan daripada dia menjadi orang munafik, insya-Allah. Yang keduanya pula adalah kita kena menuntut ilmu dan sentiasalah berakhlak mulia. Yang ketiga, kita kena mengutamakan ataupun mendahulukan amal soleh berbanding kita mengikut hawa nafsu kita. Jadi itu beberapa perkara yang kita boleh lakukan agar kita tak cenderung kepada menjadi orang yang munafik, insya-Allah. Jom kita amalkan, mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, hati kita ni daripada menjadi orang yang munafik, orang yang menipu, berpura-pura.